Ada satu destinasi yang wajib masuk dalam bucket list setiap rider bagi aku. Tentulah di Himalayan Road adalah jawapannya. Bayangkan menunggang motosikal di tengah-tengah gunung yang megah, jalan yang berliku yang panjang, udara yang segar dan pemandangan yang berubah di setiap selekoh. Ini bukan sekadar ride. Ini adalah satu pengembaraan yang akan kekal dalam ingatan seumur hidup kita. Laluan seperti Manali-Leh Highway terkenal di dalam kalangan rider seluruh dunia kerana gabungan adventure dan pemandangan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Menariknya, Himalaya Road bukan sahaja terkenal dalam dunia motosikal, tetapi juga dalam dunia filem Bollywood. Tasik ikonik seperti Panggung Seo merupakan lokasi babak penutup filem Three Idiot lakonan Amir Khan yang sangat popular. Malah kawasan ladah dari Himalayan juga menjadi latar belakang, menjadi babak-babak utama pengembaraan dalam filem Jab Tak Hai Jaan lakonan Shah Rukh Khan, menjadikan kawasan ini semakin terkenal sebagai destinasi impian para pengembara. Sebab tu ramai rider mengatakan ada tempat yang cantik untuk dilihat dalam gambar, dalam media sosial. Tetapi Himalayan Road adalah tempat yang perlu dirasai sendiri dari atas motosikal. So, pada penggemar motosikal dan penggemar-gemar pada rider semua patut letak dalam lokasi bucket list anda. Jadi, kalau diberi peluang, adakah Himalayan Road akan berada dalam bucket list ride impian korang? Ke komen sikit.